hari ni aku punya birthday present lah, consider macam sponsorship juga lah. Aku keluarkan satu motor bagus dia. Kam, tolong ni. Ni kedai aku dah lama lah dengan orang. Motor black unit Kobe 450 nanti aku explain. So thank you so much. Okay. So, nanti aku buat review pasal this bike dengan this shop ni. Minggu aku Brothers Raymond dari Speedway. Okay, so nanti aku insyaAllah lah aku buat review banyak pasal about this bike. For now lah, coming this Friday lah nanti video akan upload. Okay, I see you around. So today aku punya luckiest day lah. Thank you so much for your support. Thanks. Okay. Assalamualaikum semua, kita jumpa lagi. Alhamdulillah, hari ni aku cuma nak memperkenalkan motor baru aku lah. Aku baru beli ni motor. Memang ni motor very high demand lah sekarang dekat Europe, dekat US, dekat Portugal, South America semua lah. Australia semua dah masuk Dulu diorang hina, diorang kutuk motor China tak bagus, motor China tak bagus. Sekali bila diorang dah kena ni motor, diorang dah nampak dia punya performance, dia punya parts, dia punya apalah nak cakap, quality dia kan. Wow, semua terperanjat. Sekarang menggila. Semua menggila dengan ni motor lah. Dia ada lagi satu, yang ini 450cc. Yang satu 800, tapi 800 belum masuk lagi lah, belum masuk Singapore. Tu pun memang the best lah. Tu lagi ringan daripada Tenere. Power dia pun lagi tinggi daripada Tenere. Okay, so ni aku cuma nak berbual sikit pasal ni Cove diorang pronounce by Cove lah. Yang ada panggil Kobe, suka hati lah. Sebenarnya dia nama panjang dia Kolove, C-O-L-O-V-E, Kolove. Tapi diorang short form, diorang panggil Cove aja, K-O-V-E. Dia company dia sebenarnya yang design Burio dia dekat Tibet. Dia designer dia, engineer dia semua asal daripada Tibet. Tapi dia punya mass production dia, factory dia dekat Chengdu tak salah aku, dekat China lah. Diorang yang production dia, factory dia dekat sana. Pasal Tibet tak ada factory kan, jadi diorang hantar dekat sana. So ni motor sebenarnya motor Tibet. Dia design for rally. Itu sebab dia punya body frame dia semua lain Dia dah macam basikal. Macam basikal pun ada bila dia dah bogel lah. Atau kau tahu yang motor trail bike tak, yang panjat-panjat batu tu, exactly the same. Dia punya frame macam gitulah. So dia punya geometri memang lain daripada lain. Itu sebab dia bagus kat pasir laut, pasir desert ke apa-apa semua, dia memang the best lah. Nanti aku link dekat description aku dekat bawah. Korang boleh tengok tu semua kawan-kawan aku yang buat YouTube dengan ni motor. Kau tengok dia punya performance, kau tengok dia punya quality sendirilah. Aku malas nak tunjuk pasal aku baru keluar dengan ni motor, masih break in lagi. Jadi nanti insyaAllah lepas Ramadan, lepas hari raya nanti baru aku ada ride, baru aku ambil video dia macam mana aku main ni motor lah. Aku sebenarnya bukan tak nak main lagi Tenere, main ni buat hati aku takkan jualnya. Cuma aku nak cari motor yang lagi ringan untuk buat main, untuk only on weekend aja. Buat main-main, orang cakap buat main-main. Jadi aku ingat nak beli motor cross yang macam Husky ke gas-gas kan. Tapi bila aku hari tu aku pergi kat Johor, aku tanya harga, tak masuk akal lah. Tak agak-agak lah diorang punya cara, diorang punya harga diorang nak markup. Diorang panggil rebate lah, rebate tu lah rebate. Padahal bukan rebate, sebenarnya tu cashback aja. Kalau kita kira balik, dia punya hutang rebut campur berapa tahun yang kau ikat tu kan, nak dekat 70,000 siap. Pasal tu kau beli kereta lagi baik daripada kau beli setakat 300cc je, biar betul siap. Aku pun tak jadi. Kalau aku buat research dekat Singapore pasal ni motor, kawan-kawan aku daripada Europe, daripada US message aku, diorang email aku dan tanya why not kau try ni motor, nanti kau boleh buat review, kau patah balik kat kita, kau tengok apa pendapat kau. Dan bila aku berbual dengan kedai aku pun bawa masuk ni motor. So alhamdulillah lah, aku pun fall in love lah, orang cakap fall in love. Nanti aku tunjukkan kau walk around Aku fall in love dengan ni motor. Memang baik Badan ni motor dah lama juga, dah about 2 years dah diorang launch.
Okay, so diorang pun kasi aku special price lah. Untuk aku ada special price. Dan aku punya parts pun nanti dah coming on the way Aku punya racing part lah. Pasal diorang sponsor aku. Diorang sponsor aku 30% kan. So 70% is aku punya at my own cost lah. Yang 30% tu kedai aku yang ni sponsor lah. Everything lah, from front to back, everything. Cuma harga untuk aku lah berbeza lah. Jauh berbeza. But it's really worth it. Okay, pasal ni motor susah nak jual kat Singapore. Because aku pernah cakap kan, pasal kita lesen Singapore ni ada kelas 2B, 2A, kelas 2 kan. Jadi itulah masalahnya. Jadi kalau budak-budak yang baru pas kelas 2, takkanlah diorang nak beli 450, betul tak? Aku belajar mahal-mahal susah payah, takkan nak bawa 450 je. Padahal aku naik motor besar, aku nak rasa saya motor besar. Betul. So tu untuk orang-orang yang baru-baru pas kelas 2, masih gairah nak bawa motor besar kan. Okay, go ahead. Korang tak boleh pandang ni motor pasal korang tak dapat rasa feel nanti motor besar laju dia macam mana power. So korang go ahead je naik motor besar. Ni motor sebenarnya khas untuk orang otai-otai. Yang mana yang dah bawa motor besar, Africa Twin GS, TNRI, diorang dah malas nak naik motor besar-besar, masuk hutan, masuk gerbak-gerbuk berat kan. Lepas tu tak dapat feel lah. Habis lagi-lagi bila asyik jatuh je kan. Habis kau kena angkat. First time kau boleh angkat lah. Second time, third time kau dah tak boleh angkat dah tu motor. Dan harapkan kawan-kawan. Kawan-kawan pun naik menyampak saya dengan kau. Dia tengok asyik kita je kena angkat tolong kau. Memang lah kita nak sejiwa macam fun kan. Fun kat situ. Tapi kalau dah kena angkat selalu pun orang naik menyampak saya. Betul tak? Engkau pun rasa nanti macam kau rasa sebersalah orang cakap. Alamak, paisi lah aku asyik jatuh je motor. Ya pasal apa? Kau nak buat motor, kau nak ikut style Mak Saleh. Kau tengok kat YouTube Mak Saleh bawa TNRI, bawa Africa Twin, bawa GM masuk off-road. Oh macam air lah diorang main. Ya, diorang lain. Tak sama kita. Kita semua kementot je. Diorang semua tinggi-tinggi, badan semua besar. Diorang jaga makan, diorang punya fizikal diorang jaga. Tiap-tiap minggu diorang ada exercise. Macam kita Melayu kejap-kejap apa yang exercise kita buat. Jangan nak bohong lah saya. Jadi kita punya strength tenaga pun tak ada kat situ. Jadi kita tak boleh samakan diri kita dengan macam Mak Saleh style lah. Ada yang buat macam style apa Paul Tares lah. Mak kau tak payahlah, tak payah ikut orang style. Okay, diorang sendiri pun Mak Saleh banyak yang kawan-kawan aku ni banyak yang dekat luar negeri pun yang beli ni motor, semua ada motor spare bike. Semua spare bike diorang ini diorang baru beli. Ni diorang cakap diorang nak bawa main. Yang motor besar tu diorang nak buat jalan-jalan jauh atau just a normal off-road, okey lah. Kalau macam extreme ke hardcore ke tight trail ke, diorang terpaksa pakai ni motor juga. Pasal diorang pun dah terasa, especially bila umur kau makin meningkat kan. Tenaga kau semua dah kurang, dah lain dah tak sama. Macam dulu kau muda-muda, kau nak angkat motor pun senang. Sekarang dia umur dah macam 40 sen ke atas macam kan. Kelenjar kau, kepala kelengkang mesti sakitnya. Kau nak bohong aku, kau cakap tak adalah aku masih fit. Jangan nak bedek. Okey, kau naik ni TNRI ni ke Africa Twin GM, kau nak mengangkang ke nak banyak lama-lama kau terasa saya. Kau rasa dah punya sakit. Kau pakai kaki lutut sakit, alamak menggigil-gigil pun ada. Aku tahu banyak orang dah kena dah. Okey, kita jangan nak ikut style macam Mak Saleh. Tak payah. Kita buat cara kita sendiri. Macam aku beli ni motor khas untuk aku pakai untuk weekend ride lah. Orang cakap weekend ride. Macam ada members, aku separuh member aku ajak, jangan masuk off-road apa, jangan naik enda rompin apa. Kita naik motocross saja. Okey, diorang adalah motocross. Dan aku tak mampulah nak beli motocross mahal-mahal nak buat apa kan. Aku setakat nak main for fun je apa. Untuk jaga fizikal lah, orang cakap mesti nak aktif lah kan. Nanti dah tua-tua nanti demensia sana, demensia sini nanti alamak susah lah. Selagi kita masih aktif, kita mesti nak aktif, betul tak? Aku tengok kat Malaysia, otai-otai, kat Singapore pun otai-otai ramai kan. Semua masih main lagi mountain bike ke, main motocross ke. Bagus lah, tu kind of activity yang sihat dalam kita main badan. Umur makin meningkat. Sebab aku beli ni motor. The cheapest lah, paling murah. Spare part dia murah, servicing dia murah, semua murah lah, everything murah. Bukan susah nak dapat pun dah senang. Dia nak compare dengan China-China yang lain, barang-barang lain tak sama lah. Nanti aku explain dengan korang perbezaan dia apa. Lepas tu aku beli ni motor just for my weekend punya ride atau race ke. Kalau ada, insyaAllah kalau ada race kat Malaysia. Kalau ada yang macam Rimba Raid aku dah tak dapat masuk lah pasal ada registration. Tak sempat lah untuk aku aku nak kena buat racing license lah whatsoever. Aku punya racing license pun dah tak ada, dah lama dah. Aku dah kena buat itu, nak kena buat ini, aku rasa dah tak sempat lagi pun. Bulan 6 ke bulan 5 aku tak ingat Rimba Raid. Aku bulan 7 dah nak pergi India. Sekali ada apa-apa terjadi kat sana ke apa kan, dah aku tak dapat pergi India nanti. India ni very important lah untuk aku ni. Aku punya dream ride lah orang cakap. So kemungkinan aku tak dapat masuk lah Rimba Raid tahun ni. Mungkin kalau ada tahun depan insyaAllah. Kalau ada race-race yang normal-normal lepas raya ke apa kan, in between tu maybe okay lah kan, just try je. So tu aku punya purpose lah. Aku beli ni spare bike untuk dia keluar hari weekend.
normal ride ke, normal ride tak maulah, penat saya jalan jauh naik motor macam ni buat apa. Maksud aku masuk off-road aja, main-main untuk dalam hutan kan, sikit-sikit. Orang kata geli-gelikan tayar. Dan yang ini harga dia aku tak boleh bilang lah, pasal harga aku lain, pasal aku sponsorship kan. Jadi aku dapat 30%, is totally jauh lah dengan harga orang lain. Tapi kalau korang nak, boleh rujuk dekat kedai yang aku selalu beli ni, memang dia the best lah, Speedway. Aku dengan orang dah dekat 20 lebih tahun dah. Tak tahu berapa banyak motor lah aku dengan orang kan. Ada orang cakap motor dia tak bagus lah gini-gini je, pasal dia PI. Dia memang master, dia dalam Singapore dia control lah, dia paling the biggest PI. Yang ada tak suka PI, yang ada suka agent bike. Ini aku dah malas nak terangkan, ada dekat video lama aku, korang boleh tengok, aku malas nak explain lagi. Okay, kita orang-orang lama semua kita pandang PI dia, kita tak nak pandang agent bike. Pasal agent bike, teneri agent bike pun problem. Macam aku pernah cakap kan, tengok sampai sekarang aftermarket punya part pun tak ada, untuk PI aja ada, agent tak ada. Apa yang bagusnya? Dan tentang dia punya after sales service, merepek juga dia punya sales service. Dia tak buat pun betul-betul aku punya motor. Aku pun tak mau cakap lah, aku dah malas lah. Pada dulu aku dah main banyak agent bike dengan PI bike, aku dah tahulah bezaan dia macam mana. Okay, yang ada pula budak-budak sekarang pasal lesen kelas 2, diorang tak boleh ambil ni motor, besar rugi pada diorang. It's okay, korang go ahead aja. Nanti korang dah lama-lama dah terasa macam kita ni semua, baru korang nak patah balik motor. Lagi ringan, lagi better, lagi sedap. Betul lah, aku tak bedek korang. Okay, so ini motor yang aku beli ni khas untuk aku pakai for the weekend ride. So dengan race, barang dia memang baik bro, aku tak bedek kau. Barang dia memang baik. Dia tak sama macam motor made in China yang macam Honda pun ada made in China. Yamaha pun ada made in China. Dan aku rasa, aku dengar ada lagi yang Continental ni motor pun ada yang made in China juga. Tapi barang diorang tak sama lah. Cuma barang dia dah sama macam European, dia dah ikut sama standard dah. Sama standard. Okay, nanti aku tunjuk korang, aku pause kejap, aku tunjuk korang dia punya quality dia, parts dia Okay, dan lagi satu apa yang aku nak bilang, yang pasal China tu, okay, banyak orang, okay, kalau siapa yang pernah travel pergi China je, diorang aja yang tahu berapa quality of China product. Okay, banyak orang cakap, barang China tak bagus, barang China. Ya, memang betul, barang China tak bagus. Kau ni bodoh ke? Nak cakap bodoh pun susah lah. Kau pergi order barang daripada Shopee, kau order barang daripada AliExpress, itu is a third party company. Bermakna macam aku ada company, kecil dia company tau. Aku ada 3D printing, aku ada macam-macam lah, CNC cutting machine, semua aku ada. So bila original punya produk bikin, aku beli, lepas tu aku tiru, copy. Bila aku copy, aku jual, harga dia rendah. Tu aku jual. Itulah China punya problem. Diorang terlampau banyak sangat orang yang kopi-kopi ni benda. Yang third party, dia macam Carousel juga lah, dia jual barang-barang fake, ada barang-barang tiruan kan. So China yang original company yang besar-besar tu, kalau siapa yang dah pernah pergi China, yang dah pernah bekerja kat China, diorang sini dia tahulah. Diorang pun quality diorang sama macam Japanese, Taiwanese, Chinese, China. Semua yang ada nis-nis ni ESE ni, Japanese, Taiwanese, Chinese, ini semua sama keturunan. Diorang punya quality memang ada kat situ. China pun quality dia macam dekat Jepun. Exactly the same. Cuma because diorang tak establish banyak export pergi luar negeri. Diorang banyak jual dekat dalam negeri. Itu masalahnya. Bila jual dekat dalam negeri, terpati yang lah hamblau ni semua, lanun ni, diorang sudah copy dia punya barang, dia jual dekat Shopee. Kalau barang-barang yang original takkan ada masuk punya dekat Shopee. Susah nak nampak dekat Shopee. Diorang ada diorang punya own website. So macam ni barang, macam barang elektronik, okay, alamak aku terlupa nak bawa lah. Portable pump, okay, example, portable pump yang korang selalu beli dekat Shopee dengan AliExpress. Kau beli tu pump untuk pakai USB kan? Okay. Kau tengok dia satu bentuk tapi nama lain-lain brand kalau kau tengok perhatikan. Okay, sebenarnya asal usul dia barang tu datang original dekat satu company. Adalah satu nama company dia yang buat memang quality. Kat Singapura pun ada jual dekat kedai minyak. Tapi mahal saya 100 plus, harga dia semua 100 lebih. Tapi bila kau beli kat Shopee, kat TikTok, 30 lebih, 20 lebih pun ada. Kau pun beli, lepas tu pakai tak seberapa, rosak. Memang, pasal apa? Company yang besar buat tu, dia punya mass production, bila ada yang default item, macam barang dia yang orang kata reject item, ada sikit kerosakan apa. Diorang kumpul, diorang panggil lagi satu company datang, nanti diorang buat untuk recycle. Okay, untuk musnahkan tu benda, diorang recycle. Tapi company ni yang suar, dia sudah ambil, dia sudah borong, dia pergi distribute dekat kawan-kawan dia yang lain tu semua. Yang small company, diorang just tukar nama aja. Lepas tu diorang jual kat Shopee, jual kat TikTok, jual dekat AliExpress. Itu yang masalah je. Barang tu dah rosak, reject item. Jadi tu sebab kau tengok satu barang ni, tapi nama dia macam-macam. Ada kilat dah,
ada petir lah, ada macam-macam, ada Boplay lah, semua ada macam-macam brand. Tapi barang ni satu. Jadi yang satu company ni pandai dia pergi tukar lah, tukar colour, button dia tukarkan kali sikit je, jadi tak nampak sangat lah, dia tak kena copyright issue ke apa kan. Pandailah diorang nak tipu-tipu macam itu. Tapi yang terjejas company yang besar, yang quality tu. Kalau siapa yang dah pernah pergi China, mesti diorang tahu. Diorang pun ada diorang punya own quality product. Bukan China tu tak bagus. Memang aku tak support diorang ke, aku support diorang. Yes, aku support diorang. Because apa? Diorang berapa persen peratus diorang Islam. Banyak Islam. Aku lagi support diorang daripada aku support European. Terus terang ya berbual. Sebab apa aku support barang-barang Yahudi kan. Aku tak mau sebut lah barang-barang apa, nanti banyak terasa pula kan. Tu daripada aku support diorang, apa aku support orang China. China pun bila ekonomi diorang bagus, naik, diorang jaga orang Islam kita kat sana. Kau tengok masjid yang lebih pada 1,000 tahun tu, kau tengok tentera diorang jaga. Tu semua bayar duit. Kalau tak aku naikkan ekonomi diorang jaga orang Islam kita dengan baik. Diorang jaga dengan teliti, punya security diorang jagakan lagi baik. Pasal aku support diorang daripada aku support yang apa, negeri-negeri support Yahudi ni, nak buat apa kan. Okey, itu barang-barang yang aku tekat dengan kau. Kenapa macam mana nak tahu bezaan dia. Barang China ada yang tak bagus. Okay, kau jangan order daripada Shopee ke AliExpress. Memang itu semua barang-barang tiruan banyak kan. Kau nak order direct macam ni, aku nanti letak kat bawah. Kau masuk website Uncle Wang. Nama dia Uncle Wang. Nanti aku type kat bawah. Itu CF Motor punya barang pun ada. Ini pun ada. Cove pun ada. Banyak lah. Apa-apa yang made in China, barang motor semua ada. Barang Rock, aku tak tahu macam mana dia spell, ROGE ke apa, motor baru semua ada. Dia memang authorized dealer, engineering company. Dia pointed by China punya factory yang macam gini Cove dia orang pointed dia untuk dia buat third party punya barang-barang racing, barang parts dia punya accessories lah, semua dia boleh bikin. Harga dia berbeza. Kalau kau tengok dekat website dia, kalau masuk nanti barang-barang CF Motor dengan barang Cove, dengan dekat website dia tu, dengan kau tengok dekat AliExpress atau dekat Shopee, kau tengok jauh berbeza. Dia punya Twin Tower ni dia ada jual tau. Rally Twin Tower, Twin Tower dah roboh siap. Rally Tower dia Uncle Wang jual 100 plus, tapi itu memang original lah baik. Tapi dekat Shopee aku tengok hari tu dia jual 70. Kau tengok tak harga dia berapa jauh. So itu yang tiruannya, diorang tipu. Diorang beli daripada Uncle Wang tu, lepas tu dia copy lah, dia buat. So dari situ korang boleh bezakan, bandingkan. Itulah barang-barang China yang korang tak tahulah, ramai yang tak tahu. Okey, yang tentang kopi-kopi ni semua memang diorang banyak kopi because of this lah. Hamblau punya company lah kan. Diorang yang nak jatuhkan nama diorang sendiri. Diorang tamak. Macam diorang tak nak apa, orang lain tu boom, orang lain tu bisnes baik, aku pun nak try lah. Tapi dia try, dia copy orang tu punya harga. Dah tak cantik lah kan, kau copy orang tu punya barang buat apa. Itulah masalahnya dengan barang yang kau nampak dekat AliExpress dengan Shopee tu, semua banyak reject item. Okey, kalau kau tengok betul-betul barang dekat AliExpress ke Shopee tu kan, apa barang barang elektronik ke apa, barang-barang dapur ke, kau tengok kalau kau pergi direct website dekat China, diorang punya jual quality tak sama dengan AliExpress, totally tak sama. Pasal aku dapat tahu yang AliExpress dengan Shopee tu semua banyak barang-barang reject item. Diorang beli in bundle atau diorang kapur lah diorang lanun nasihat, diorang sebat tu benda, diorang pergi jual. Macam diorang pecah kontainer lah orang cakap Okay lah, biasalah orang nak hidup kan. Jadi kita nak kena pandai lah, Macam aku selalu travel. Jadi aku tahu pasal China. That time aku kat sana about few weeks aku ada kat sana. Aku perhatikan lah diorang punya produk itu kan makau. Diorang punya barang lagi baik diorang punya branded. Cuma diorang tak ekspor banyak. Diorang tak banyak ekspor dekat apa, negeri-negeri barang yang baik-baik. Barang-barang yang baik kebanyakan mesti diorang jual dekat negeri diorang aja. Only certain barang aja diorang ekspor pergi luar negeri. Jadi kita tak tahu barang diorang tu bagus ke tidak, pasal kita tak nampak kan. Yang kita nampak semua kat Shopee, kat AliExpress je. Sama juga macam kau punya iPhone yang kau pakai pun made in mana? In China juga kan. Samsung nama made in Korea. Tapi barang dia barang China juga. Banyak barang China. Kau jangan cakap barang China ni tak bagus. Terus terang boleh cakap, China punya teknologi advance daripada Melayu tau. Kau sedar diri kau baik-baik. Diorang dah ada space program pun. Diorang dah naik space. Lagi diorang punya teknologi lagi advance daripada kita. Diorang dah paling tinggi sekali. Diorang punya teknologi paling advance sekali. Kalau kau pergi negeri diorang, kau boleh nampak, kau terperanjat. Kau tengok, diorang punya advance gila babi siap. Terus terang boleh cakap, siapa yang dah pergi China je yang tahulah diorang punya advance tu macam mana. Kalau kau pergi lain tempat ulu-ulu tu, memang diorang lambat lagi. Negeri diorang besar bro. Diorang bukan kecil saja. Slowly lah diorang develop pelan-pelan. So diorang punya teknologi, quality product diorang memang the best. Memang naik. Tapi pasal western media ni, yang US ni semua memang sengaja nak jatuhkan diorang. Mata merah biasalah kan.
Tapi aku pun tak faham kenapa orang Melayu kita, orang Islam suka nak support Mat Salleh. Aku dulu aku bukan racist ke apa, tidak. Tapi macam ada otak pakai lah kan. Dua orang tu semua hina kita sah. Asian tau. Tak kira lah kau Malaysia ke, kau Indon ke, kau Singapore ke, kau China ke. Kita ni Asian. Diorang hina kita rabak-rabak. End up korang masih support dia, sanjung dia. Macam aku cakap pasal tim bola Liverpool, Manchester ni. Pasal apa aku tak minat bola? Ni semua aku tak nak cakap lah. Nanti banyak orang terasa okay? Daripada aku support diorang duit tu semua datang daripada Rana, daripada Buki, daripada Panther ni semua kan. Itu semua duit datang daripada mana? Berjudi juga. One thing kau pun dah support tau. Kau dah support, dah bersubahat. Tu duit pergi ke mana Sat? Pergi Yahudi juga. Buat apa aku nak support diorang Sat? Apa aku support orang Islam aku Sat? Especially yang Palestin ni semua kan. Aku tak nak cakap lah. Nanti banyak banyak tersinggung pasal ni. Aku tak nak cakap pasal bola lah. Jauhkan lah pada tu semua. Memang aku tak minat pun. Itu sebab sama juga macam brand-brand macam kau pakai Mercedes, kau pakai BMW. Kau fikirlah baik-baik. Mana tu duit datang, mana duit tu pergi semua. Lepas tu kat Singapura, kat Malaysia kau macam yo aku support Palestin, kau support. Tapi kau sendiri support benda produk dorang Sat. Apa lu berbual Sat? Itu sebab aku memang daripada dulu aku tak pandang. Aku bukan benci sangat dengan dorang punya tu, tak. It's because aku tahu dorang punya quality produk dorang macam mana. Kebanyakan Mat Salleh ni American ke European ke yang jual KTM ke apa-apa ni semua barang scam. Terus terang cakap, plastik is just a plastik lah. Tapi dia punya plastik tu harga berbeza. Bila tanya apa pasal? Pasal mahal sangat. Oh shipping kepala otak kau. Shipping kau pakai hantar pakai apa? Pakai Concorde, pakai roket. Tak payahlah dengan anak bidik, okey? Macam kawan aku pakai Triumph Tiger. Sampai sekarang 3 bulan bro, tersadai. Motor dia tersadai. Spare part tak ada. Bila aku tanya, spare part tak ada? Part siapa yang tak ada? Itu part tak ada. Bila habis kau dah tanya dekat Triumph company, dah. Dia kata out of stock. Okay, kau fikir sendiri lah. Out of stock barang macam itu beli out of stock. Bermakna barang tu problem lah. Motor tu problem. Jadi apa yang bagus sangat barang tu? Apa yang sangat bagus sangat motor tu? Sama aje. 3 bulan bro tersadai. Kawan aku bawa KTM 1290. Aku tak mau sebut nama dia. Ada satu kawan aku budak Cina. 2 tahun bro. 2 tahun motor dia tersadai kat kedai. Dia nak jual tak boleh jual. Jadi kau nak cakap apa pasal value? Kau nak cakap pasal motor China tak ada value. Oh motor ni tak ada value. Motor. Terus terang dia cakap ini bukan tahun 1980-an. 1980-an je. Kau main motor kau jual kau dapat balik duit. Kau boleh buat duit. Itu tahun 80-an. Tahun 90-an dah sikit-sikit lebih kurang goyang sikit. Pasal diorang dah tak ada macam diorang punya financial tu diorang dah pandai dah. Diorang dah tahu orang banyak main duit macam ni, ada jual beli. So 1990s dah start goyang. So sekarang bila zaman terus dah tak ada lagi. Kau jangan expect kau bawa motor kau jual harga tinggi. Kepala otak kau ingat kau bawa motor apa? Kau bawa Ferrari pun sekarang kat Singapura ada COE kan. Dia punya cap untuk par value baru 60,000 je. Kau beli tu kereta 1 juta pun kau scrap balik kau dapat par value 60,000 je. Kau takkan dapat pun. Kau ingat kau boleh dapat beratusan ribu dengan mimpi. Baik diorang dah buat. Macam kita Singapura kita pakai COE COE tu yang control dia sebenarnya dia buat itu COE untuk control population lah. Jadi kenderaan ni tak banyak on the road. Kalau otak dia sama je aku tengok. Makin adakan tu COE makin ada banyak lagi kenderaan aku tengok. So itu diorang main purpose lah nak untuk control traffic. Jadi kereta dengan motor tak banyak on the road meripik. Itu dah nama dia Yahudi lah kan. Dia makan duit kita. So harga dalam taruhlah ni motor harga 10,000 COE, diorang ada bid pula tu, main bid pula tu. Dia bukan every month harga je stagnan, dia tukar-tukar. So dia keluarkan paper, dia kata okey, COE bulan ni 8,000. So harga motor kau 10,000, kau bayar tu another additional COE 8,000. So tu jadi tu motor 18,000. Tak masuk akal. Tu baru motor, belum kereta lagi. Tu COE punya cara lah. Aku tak nak berbual pasal tu sangat lah. Ni aku berbual pasal barang China Okey, barang China yang aku boleh cakap dengan korang itu, diorang punya advanced technology quality dia memang dah ada dah. Diorang dah ada that kind of standard. Kalau siapa yang pergi China, diorang boleh tahu sendiri. Kini aku tunjuk korang apa bezaan dia Dia punya quality dia macam mana. Serius betul. Aku tak bilik kau. Sekejap aku pause. Okey, ni dia. Aku introduce Cove Rally 450R. Ni bukan Pro. Ini Rally je. Dia ada 3 model. Dia ada Rally, dia ada yang Pro, dia ada yang EX. Dia ada yang EX tak boleh jual. Sebab itu motor untuk Dakar Rally yang diorang dah test bawa ni motor, barang motor dia sama, semua sama. Cuma dia punya part saja lain, khas untuk main race saja. Okey, diorang pun dah completed. Ada berapa rider? 3 rider. 3 complete masuk Dakar Rally.
Okey, alhamdulillah tu untuk buktikan apa? Buktikan diorang punya produk memang baik. Diorang tak dapat first, tak apa. Tak dapat second, tak apa. Yang ni diorang komplit. Tak ada yang satu pun DNF. Alhamdulillah. Bermakna dia dah ada standard dengan Jepun, dia dah ada standard dengan European. Dan nanti aku tunjuk korang dekat bawah, dia punya under description, korang masuk je link tu, picit tu YouTube, korang tengok sendiri dia punya performance macam mana. Yang banyak kan tu semua kawan-kawan aku yang dah tukar. Diorang bawa ni motor memang diorang main. Ini barang-barang dia. Ini motor aku. Ini standard ni stok. Okay, ni panggil rally stok. Dia kasi aku stainless steel, full system lah. Dia punya stainless steel. Aku punya racing titanium pro is on the way. Pasal ni semua sponsored lah. So aku nanti dah tak pakai lagi dah ni exhaust. Aku punya pakai titanium pro dengan ECU aku. Nanti aku buka, aku tunjuk korang ECU aku ni. Diorang kasih aku racing punya airbox aku, dia tukarkan aku sekali. Ni sekarang Euro 5. Okey, ni Euro 5 punya emission standard package lah. Aku tak suka. Ramai orang pun tak suka pasal dia ada power cut. Nanti bobok-bobok lah, jalan bobok je. Pasal dia punya air filter tu lah, airbox dia tu dia nak bernafas macam tersepit gitu. Tapi boleh buat pasal kita kena ikut Euro 5 punya standard kan. So nanti aku buang tu benda. Aku buang dia punya ECU yang Euro 5 ni dengan full system on the way datang titanium. Jadi motor aku ni dia jadi apa? Rally Pro Titanium. Sekarang ni dia cuma rally je. Jadi aku tukar ni 3 barang aja dah jadi Rally Pro dah. Rally Pro tak boleh masuk Singapura pasal illegal. Motor tu terlampau kuat sangat. Itu baru Rally Pro, belum lagi yang EX. EX tu lagi kuat lah. Tu dengan mimpi lah. Tu bukan cakap Singapura je, satu dunia pun orang tak jual. Dia cuma jual Rally Pro, certain country ada masuk boleh pakai. Cuma Singapura tak pas lah. Malaysia aku anggap alam aku tak tahu apa-apa lah pasal Malaysia. Okay, so ni aku punya titanium. Ni stainless steel. Dia punya catalyzer dia yang ini. Ini catalytic catalytic converter ke catalyzer aku pun tak tahu. Okay, tengok kawan-kawan, aku tak beritahu kau. Dia punya skru semua Allen key. Bukan skru macam dulu motor Yamaha YBR punya skru yang boleh karat-karat. Yang pakai flat head dengan apa Philip. Tak ada. Ini sekarang semua diorang pakai, kau tengok semua, aku tak bedek kau. Semua barang baik. Okay, dia punya disc brake, ada ABS, rim aku dapat rim pun bukan sembarang rim. Rim ada nama punya bro. Tak boleh zoom lah. Sorry, nampak. Dah datang lagi. Dengan ni lagi. Dia dah kasih rim lock, brother. Rim lock. Berapa rendah aku main pressure dia kasih. Dia suruh aku bawa masuk main tight trail off-road apa ni. Gila babi punya. Dia suruh aku turunkan pressure lagi. Nampak? Tak payah bikin. Dia dah buatkan dah. Ada rim lock. Datang dengan rim lock. Okay, dia tayar 140 80 18. Sama macam Teneri. Cuma Teneri 150 aja. Okay, tayar dia pun tayar China. CST. Tapi banyak Mak Salih semua cakap dengan aku. Kawan-kawan aku cakap, Aim, tayar dia baik lah. Aim, serius. Tayar dia baik. Kau boleh bawa main untuk off-road. For the tight trail ke any trail semua kau boleh bawa main. Pasir laut semua kau boleh bawa main. Kau jangan main lompat-lompat je. Itu lain tayar nanti je. Ya. Baru aku ingat. Okay, ini tank Ini tank. Okay, ini tank. Depan pun tank. Depan ada 2 tank. Okay, 7 liter, 7 liter. 7, 14. Depan 14 liter. Yang ini tank belakang punya. Ini 16 liter. So total ni motor ada 30 liter. Ini motor ke tanker? Aku pun tak tahu. Aku punya Teneri pun tanker. Ini pun tanker juga. Okey lah, boleh lah. Okay, usually banyak kan yang bawa motor ni buat jalan jauh. Diorang pakai ini belakang. Diorang buat isi minyak. Yang ada dekat Tibet. Sama dekat negeri mana dekat Morocco dekat Morocco diorang tak taruh minyak, diorang convert it itu water tank. Pasal diorang perlukan air kan. Jadi kalau diorang partner, satu bawa minyak, satu isi air. Cari air untuk minum untuk minum ke untuk apa pun diorang nak buat lah, diorang boleh convert. Conversion dia senang aja. Just kat bawah ni ada valve ni. Ni valve diorang cuma tutup, diorang on off aja. Jadi kalau diorang pakai air, dia tak masuk dalam hanya siap masuk air nanti. So diorang tutup, diorang ada jual lah valve dia. Jadi boleh convert water tank atau fuel tank. Okay, so total dia punya tank is 30 liter. Motor ni ringan nak mampus. Aku tak tahu macam mana diorang kira. Aku tengok dekat manual taruh 150, yang ada taruh 16.
Tapi dekat LTA taruh 150 Alamak, aku pun dah lupa lah. Tapi dekat dorang punya manual taruh, dorang punya manual taruh 145 145 kilo. Ringan jugalah. Tapi tiga negeri ni, banyak negeri dah test ni lain-lain weight. Aku pun tak tahu macam mana diorang kira lah. Aku tak peduli lah berat ke ringan. Jadi aku rasa dia lagi ringan daripada 10 hari aku pun dah cukup, Alhamdulillah. Okey, cuma dia tinggi lah. Aku naik pun jengket. Tapi aku tak kisah. Aku lagi suka motor jengket-jengket. Aku tak suka motor, naik motor kaki aku boleh jejak bawah. Jadi mungkin makin lama pun nanti dia dah season. Ni sekarang masih mampat masih tembam lagi ni. Masih tembam lagi. Jadi kalau dah lama-lama mungkin dia dah ada shape aku punya bontot. Dia dah rendah sikit lah. So aku don't mind lah. Aku ingat aku nak pergi potong. Dia ada jual dia punya seat, lower seat. Dia ada jual baru 100 lebih je. Lower seat dia kasih rendah sikit. Tapi aku tak nak lah. Pada aku tak important lah. Dia punya height dah cantik. Aku rasa aku bawa macam bawa KTM. Serius. Macam bawa KTM 200 dulu aku punya EXC. Tinggi dia. Sacok. Sedap. Ringan buat tu. Okay bro, ni brand Taisco. Okay. Taisco sama macam Suzuki pakai. Dulu aku punya bukan Nissin. Taiko aku lupa lah. Tokiko, sorry. Suzuki pun dulu pakai Tokiko. Okay, tu Tokiko made in Japan. Taisco made in China. Okay, diorang dulu sama quality pun actually. Sama actually. Kat belakang dia ada ni. Okay, ni motor. Satu dia problem this model. Because apa? Dia punya clutch cover ni, dia tak ada window. Dia tak ada window untuk check engine oil kau punya level. So, what they did diorang ada jual tau. Baru berapa puluh je. $60 ke $70 dia punya clutch cover ni datang dengan window. Untuk aku, not necessary lah. Aku tak perlukan lah. For now aku tak perlukan dulu. Pasal engine oil dia baru 1.6 liter je. 1.6, 1.7 lah. Cuma nak tukar engine oil dia ada licin sikit lah. Nak kena buka ni benda. Standard lah kan. Kalau ada base plate mesti nak kena buka apa skid plate. Habis dia ada lagi satu air filter apa tak tahu lah. Oil filter apa tak tahu tu pun nak kena tukar. Dengan kat sebelah sana pun ada lagi satu filter. Banyak sangat. Sorry. Yang ini. Ni pun ada filter dia. Tapi filter dia murah dia. $8, $18. Murah-murah dia barang dia. Okay, ni nanti dia nak let go. Dah tak pakai lagi stainless steel. Pakai titanium pro. Okay, kau tengok dia punya suspension. Rear shock dia. Quality baik bro. Ni bukan YBR punya type yang China yang kau tengok besi-besi murah punya kan. Besi murah boleh bengkok pakai tangan punya. Tak ada. Ini lain punya. Okay, ni smart. Diorang mall punya barang semua baik-baik. Dia bawah dia tembam lah. Ni tank lah ni. Ni semua ni tank. Rally tank. Okay, ni depan. Aku tunjukkan korang. Tak ada. Ni cenggat. Aku sebenarnya dia datang tak ada cenggat. Tapi Singapore requirement nak kena taruh cenggat kan. Tapi nanti aku buka lah ni benda. Tak lawa betul saya taruh cenggat. Tapi pasal nak LTA kata lah. LTA kan semua main duit. Action dia kata safety first. Okay lah. Aku tuju lah. Safety first. Tapi nanti aku buka aje lah. Pasal ni motor pun pakai weekend aja apa. Ni barang dia. Ni dia punya gear shifter dia. Semua barang baik. Ni pun ada jual. Dia kasih lebar sikit. Pada aku ni dah cukup lah. Dah okey dah. Tak payah lebar-lebar sangat. Ni suspension dia. Suspension dia Mak Sari cakap dia KYB. Dia kopi KYB kepala otak dia. Tu KYB lah sial. Ini bukan. Ini diorang punya own brand sendiri. Juan punya brand. Diorang punya high end lah. Dan diorang punya motor diorang produce kat sana. Dia triple clamp Dia triple clamp. Package dah baik. Triple clamp, fully adjusted. Ada preload, ada rebound, ada compressor, semua ada. Kau boleh set kau punya own setup sendiri lah yang kau nak. Okay. Ni pun macam KTM juga kan. Ada absorber, damping dia panggil lah. Untuk vibration lah, anti-vibration or something like that. Tapi ni motor tak ada vibrate sangat lah. Tapi aku nak kena buat wheel balancing. Because of the rim lock Siapa pakai rim lock dia mesti ada problem. Problem dia pasal wheel balancing dia tak level. Tapi tu senang je, kerja senang. Aku pun boleh buat sendiri. Cuma aku tak ada dia punya tempat tire stand je lah. Kalau beli tu bagus Jadi boleh buat wheel balancing sendiri. Apa lagi aku nak cakap. Okay, handlebar dia semua ni semua ni. Nanti aku nak taruh dia punya handguard dia and so on. Handle dia pun aku nak tukar.
Kau abaikan ni benda lah. Ni benda bodoh nak mampu lah. Ni siapa yang design ni benda ni, OBU ni memang mak bapak dia pun gila lah. Terus terang dia cakap bodoh nak mampus. Motor dah lawa-lawa, habis buat macam ni. Ini IU unit kawan-kawan yang mana dari Malaysia yang tak tahu ni IU unit. Taruh cash card kat dalam, lepas tu nanti masuk tol dalam potong. Outdated tak? Terus terang dia cakap. Lepas tu dia cakap Singapore first world country kepada bapak dia. First world country pakai benda macam ni ke outdated? Mak bapak kau dah gila ke apa? Australia, Malaysia, Indonesia pun dah advance dah sekarang. Diorang pakai benda kecil je macam microchip. Masuk tol, nanti detect net, lepas tu nanti surat hantar rumah atau bayar pakai apps. Pakai dekat handphone. Singapore masih outdated pakai benda macam ni, bodoh. Habis nak cakap first world country pula otak kau. Kau tengok tak senonoh. Aku nanti pasal modify taruh tempat lain. Nak buka tak boleh pula. Kalau aku potong nanti aku pula tak boleh masuk kapak. Kapak aku pun pakai gantry kan. Paling tak lawa. Okay, ni dia punya display lah. Dia bukan touch screen, dia just TFT je display. Tengok. Saya cakap apa? Hello lagi. Hello kepala otak kau, hello. Hello nak duit. Masuk kita bayar, habis nak pasang di benda pun kita bayar. Betul-betul bayar Yahudi siap. Kita nak masuk tol nak kena bayar benda yang kita bayar sendiri. Pandai ya orang buat duit. Bukan free. Okay, ni dia punya speedometer lah. Dia control by this button juga. Kau boleh tukar dia punya screen macam sama macam Teneri. Cuma dia ada wifi je. Dia ada wifi, dia ada bluetooth. Aku belum connected lagi lah. Aku pun tak tahu macam mana nak connect. Nak dengar dia punya bunyi. Bunyi dia sacok. Dia bising tau. Dia punya bunyi bukan daripada enjin bunyi dia daripada airbox. Airbox dia memang bising pasal dia Euro 5. Kalau aku buka air filter dia, aku pakai yang air filter macam nanas tu kan. Dia tak bunyi bising macam ni. Pasal airbox dia sangkut, dia nak bernafas macam dia kena empap dengan bantal gitu. Kesian aku tengok dia ni. Itu sebab dia bising. So kau bayangkan nanti kalau aku pakai Titanium Pro tu macam mana lagi kuat nak mampus. Tu nanti aku buat video lah. Buat not for now lah. Barang belum sampai lagi. Okay, lagi satu nak bilang, ni motor dia register cuma one passenger je maksudnya one seater je. Dia tak ada dekat, dia tak ada footrest pun untuk pillion Ni motor memang register untuk satu orang je boleh naik. Dekat LTA pun ada taruh one passenger. Dia tak taruh one passenger one rider ke something like that Aku pun tak tahu tapi aku tahu dia one seater je. Dia tak ada footrest untuk pillion So kau boleh find out lagi pun motocross ada ke tumpang-tumpang orang. Aku rasa tak adalah. Okay, ni motor nak bilang kau yang dia register cuma satu rider. Tapi kalau kau kat Malaysia, kalau kau nak tumpang orang boleh actually. Kat sini dia ada jual lagi satu yang apa passenger punya footrest tu kan. Dia panjangnya. Dia clamp kat sini panjang. Tapi aku tak tahu lah duduk dia comfort ke tidak. Aku tak lah, aku memang tak beli tu benda lah. Pasal ni motor pun aku naik seorang aja. Ni bawa masuk hutan aja. So aku tak perlukan tu semua lah. Dia ada one seater pun one seater je. Okay, ni motor pakai tube. It's a tube type. Okay, memang aku punya favourite lah. Aku tak suka tubeless lah. Daripada dulu aku tak suka tubeless. Memang aku tak pandang pun tubeless. Banyak orang tukar tubeless pasal apa? Diorang cakap senang lah nak masukkan tu repair kit ke whatever. Pasal diorang kata leceh nak buka. Okay, ni aku kasih korang tips. Tayar, especially tayar belakang, tak kira Teneri ke atau ni motor memang factory fitted. Factory fitted tu bermakna tayar ni datang daripada factory. Memang susah nak buka baru-baru. Dia memang nak susah nak pecahkan daripada big lock. Dia nak keluarkan daripada big lock memang susah pasal dia factory fitted. Kenapa ada factory fitted? Dalam sini dia ada glue. Factory memang taruh glue. Glue diorang very fine glue untuk diorang tahankan. Itu memang factory fitted. Tapi bila kau dah pernah tukar tayar, kau dah pakai tayar lain kan, dah second time kau nak buka senang bro, senang. Kau pakai spool tu, spool ni kau dah boleh buka dah. Tapi aku tak tahu kenapa diorang lah, pasal pada diorang takut kan, tertinggal kat highway ke kat hutan sorang-sorang ke apa. Tapi tayar pula pancit nak tukar tube pun leceh kan. Kalau kau expert, ni tayar senang je nak buka, serius. Nak tukar tube dia senang, tak susah pun. Sama juga macam aku pakai Teneri. Teneri masa tayar factory fitted, baru
Pirelli Scorpion STR kan. Jadi memang susah nak buka pasal dia datang daripada factory. Diorang ada taruh glue kat dalam. Bila kau dah tukar tayar ni, macam sekarang aku dah tukar tayar Shinko ni, kalau tayar nak tukar tube dah senang dah buka dia. Pasal dia dah pernah buka, dia punya gam dah tak ada kan. Masa kita pakai tayar ni, mana kita taruh gam pun. Cuma factory je, factory akan buat macam itu. Baik-baik apa kereta pun, baik kereta, van, lori, semua sama. As long that factory fitted daripada production line, mesti diorang kena buat macam itu. Itu diorang punya standard. Okay, aku punya Teneri lah masih ada. Okay, nak buka seat je senang je. Buka seat je ni, tarik benda dan buka ni. Tarik. Ringan bro. Dah macam kertas. Ini seat ke apa pun aku tak tahu. Ringan nak mampus. Sini original ni Daripada Cove. Okay, ni lah dalam dia. Ni aku cakap. Yang maksud aku yang Euro 5 punya airbox. Okay. Kalau negeri-negeri lain diorang tak datang dengan ni airbox. Untuk negeri yang perlukan Euro 5 punya emission control, diorang terpaksa tukarkan pakai yang ini. Ni bodoh nak mampus. Okay, kau tengok lubang dia kecil. Dia nak bernafas susah, kesian dia. Tersepit je dia punya paru-paru. Dia nak masukkan oksigen pun susah. So dia ada jual yang untuk racing punya. Ni buang. Dia ada jual yang baru ke tapak. Lepas tu dia ada satu air filter dia besar. Tu pun tengah on the way lah. Aku order kedai sponsor aku. Okay, ni airbox bodoh dia. Okay, ni bateri dia cute mute je. Macam main kereta kontrol pula. Bateri dia cute. Okay, ni yang aku cakap kau, dia punya ECU. Ni Euro 5. Nampak? Euro 5 V.1. Aku tak mana lagi get rid ni benda lah. Pasal aku punya racing ECU dah on the way. So ni aku buka. Ni senang aja, plug and play. Ni dia lah dalam dia, sistem dia. Senang Ni semua tank kan, ni dalam ni semua tank. Okay, aku pun tak tahu apa lagi nak cakap. Dia sampau simple sangat ni motor. Nanti dia punya steering damper pun dah order juga. Dia attach kat sini lah. Dia punya steering damper ada 3 brand. Kalau yang mahal yang Scotts lah. Tapi itu harga Yahudi lah kan. So pada aku tak ada beza juga. Pasal aku lagi percaya dengan barang yang buatan daripada orang sendiri lah. So aku pakai yang Savage punya steering damper. Dia pun ada different type of seller. So aku order daripada Uncle Wang lagi baik lah. Pasal dia orang punya original kan. So steering damper dia ada kat sini nanti. So tu steering damper memang bagus, useful juga bila kau jalan dekat pasir lah. Atau kau bawa high speed kan. Pasal ni motor top speed 170 km/h. 170 km/h. Tapi aku belum try. Masih ada break in lagi kan. Buat aku try menjerit enjin dia. Terus dia tak nak keluar dengan aku lagi saat ni. Tu banyak orang dah test, dia orang try, dia orang kata top speed dia 170. Horsepower dia baru 49 untuk Euro 5. Aku punya ni 49 horsepower Euro 5. Tapi bila aku dah buang tu pipe, aku dah masuk full system dengan racing ECU dengan airbox, aku punya horsepower boleh dapat 59 horsepower. So 49 10 horsepower increase. Consider pun dah kuat jugalah kan. Pada aku yang penting dia throttle respon dia baik. Tu dah okey. Gear 6 dia very weak brother. Ni aku nak bilang kau, gear 6 bukan untuk blast. Gear 6 is for the punya mid range, untuk kau cruising. Kalau kau jalan cruise, kau relax, kau maintain, kau masuk gear 6 je. Itu untuk cruise speed je. Dia tak ada high rev pun, dia mendak. Gear 1 sampai gear 4 memang dia full blast lah, rabak-rabak punya. Ada macam KTM tak menganjal-nganjal, berterbang-terbang, beli-wili-wili ni motor. Gear 5 okey-okey, gear 6 untuk kau jalan cruise. Itu bukan untuk performance. Kau naik bukit gear 6 confirm kau terlantang kat belakang. Asyik tergolek je nanti. Okey. Okey, yang tadi bunyi ber ni benda lah. Aku punya number plate ni belakang dia nanti aku nak kena taruh. Tapi kalau aku masuk off-road memang aku dah buka lah dia benda. Aku cakap dengan kau screw dan benda macam ni lah. Okay. Ini kedai yang kasih pasal temporary, pasal dia tahu aku tak pakai benda. Aku tak pakai number plate tu actually. Pasal ni motor nak masuk hutan. Weh, masih ada plastik dah. Alamak, virgin lah dia. Okay, alhamdulillah rezeki aku bila aku register ni nombor ni sama dengan motor Africa Twin aku pula tu.
5317. Nombor Africa Twin lama aku 5371 terbalik. Alhamdulillah rezeki. Dapat nombor yang sama. Apa lagi aku nak cakap Okay, lampu dia boleh adjust, boleh tutup. ABS dia pun bagus. ABS dia tak macam motor-motor lain. Dia ABS dia boleh totally shut off depan belakang. And then kalau kau matikan switch, kalau on balik kau nak kena on balik lah kau punya ABS. Maksud aku off balik kau punya ABS, kau tak ada on balik. Tu leceh dia. Tapi aku ada satu trik. Kalau kau nak main off-road, kau tak nak nanti on off kan leceh kan. Aku nak kena set balik, off balik, ni penat. Kau jangan kacau tu, kau kacau ni je. Okay, kau tutup ni, kau relax sekejap, kau tolong kawan kau yang tergolek ke apa. Bila kau patah balik, kau start je. ABS kau sentiasa off. Itu teknik dia. Kau tak payah off yang ini. Kalau kau off ini balik, nanti kau on balik, kau punya ABS dia on. Nanti kau terlupa. Okay, bagus je tu lah. Dia tak ada sistem-sistem merepek-merepek, traction control lah, tu semua lain ni tak ada. Dia cuma ada ABS je. ABS untuk on the road je. Okay, bawa dia pun stable. Minyak dia pun Alhamdulillah. So far, aku isi perit juga bayar tapi aku tak isi penuh lah. Nanti dulu lah, tunggu gaji lah. Tank 30 liter bro, gila kau. Okay, dia pakai air cool dengan oil cool. Water cool dengan dia ada coolant, dia ada dengan oil cool. Okay, ni kau find out sendiri lah kenapa dia ada dua. Dia ada radiator, satu dia dekat bawah ada oil cool. Dia ada dua. Okay, tayar depan dia 21 inci 90-90 21, memang baik. Tapi ni aku pakai dulu, nanti dah test tayar dia semua, dah dapat tahu silap dia punya kelemahan dia ke whatsoever, baru aku tukar tayar barulah. Aku tengah order juga tayar untuk khas untuk main terbang. InsyaAllah lah. Macam betul aku nak terbang. Umur dia macam ni boleh terbang ke? Cubalah tak cuba tak tahu apa Okay, ni paintwork pun temporary lah. Aku pakai dulu sampai dah jatuh tergolek, naik off-road mesti tergolek punya. Jangan takut-takut. Tak boleh cermat-cermat nak main motor ni. Kalau kau cermat-cermat takut-takut takkan pandai punya. Pelan-pelan belajar, tak apa. Jatuh tetap jatuh punya. So kalau jatuh mesti ada garis-garis kan. Baru aku tukar paintwork baru pasal aku ada buat perjanjian lah dengan kedai-kedai. Diorang sekarang ada lagi 2-3 kedai yang nak sponsor aku, jadi diorang tengah designkan aku lah. Nak taruh stiker tu dengan nama-nama diorang sekali lah. Untuk aku punya competition ke event ke race InsyaAllah akan datang lepas raya nanti. Okay kawan-kawan, ni yang aku nak cakap, motor dia KOF 450 rally. Memang berbaloi. Okay, kalau kau rasa nak bawa relax-relax, santai-santai, ini motor memang the best. Jalan jauh ada juga aku tengok dekat Portugal dengan dekat Argentina ada orang buat jalan jauh ni motor. Aku pun tak tahu aku naik Tenerife buat jalan jauh pun boleh rasa dia penat. Apa lagi motor ni Aku tak tahu macam mana diorang buat Ada kat YouTube aku, orang boleh tengok sendiri Diorang taruh bag kiri kanan, lepas tu diorang buat jalan long distance. Mak kau, aku tengok macam buntut minta nyawa siap naik motor cross macam gini diorang buat jalan jauh. Boleh lah ni semua tengok rider je actually, bukan, it's not about the bike lah, it's about the rider. Aku tak buat lah macam itu. Kalau aku nak buat, aku dah ada Tenerife worried berapa aku nak pergi buat ni untuk buat jalan jauh. Buang masa aku je, aku pergi beli 2 motor untuk jalan jauh, satu buat main-main je. Okay, tu dah, nanti yang the rest tu insyaAllah aku akan update bila aku dah lepas raya nanti, bila aku dah ride. Aku punya kamera semua on the way. Aku punya setup, aku tak tahu sama ada aku nak pakai dia punya rally tower ke tidak, pasal aku tak suka benda yang tinggi lah. Nanti vlog aku review, pasal aku selalu tengok depan, tengok jauh, tengok depan, tengok jauh kan. Jadi kalau aku ada benda ni tinggi sangat, nanti depan aku tak nampak, aku dapat tengok jauh. Itu pun ada problem jugalah. Okay, ni sekarang mileage aku baru berapa je, masih tengah break in lagi, jadi aku tak boleh rembat-rembat lah. Agak-agak lah orang cakap. Okay, dia punya tempat skru dia semua quick release lah, kan rally type, jadi semua quick release lah. Senang je, buka depan dia tak sampai berapa second dah boleh buka. Cuma aku tak nak buka dulu lah, ni barang-barang aku dah tengah on the way, nanti baru satu kali aku buka lah. Tapi aku tak buat video tu lah, dah ramai orang buat lah, korang boleh tengok sendiri. Okay, dia punya ni memang 100% carbon fiber lah. Dia punya skid plate dia pun kuat juga, boleh tahan. Aku tengok diorang rembat, diorang naik dekat atas batu, diorang naik dekat atas log atas kayu-kayu. Okey pula, tak pecah kuat juga sana ni. Very solid. Ringan dia, carbon fiber. Rantai dia 520.
Sprocket aku masih pakai original 49 sprocket belakang. So aku tengah order belum, aku tengah order yang baru punya sprocket lah untuk aku punya size untuk aku buat main off-road. Aku ada aku punya own setup lah dengan gantung pun. Ni semua belum setup lagi, masih virgin lagi. So nanti aku dah masuk off-road baru aku tahulah kan. Sekarang aku nak set macam mana. Aku belum masuk lagi. Nanti dah masuk baru aku set dia punya SAG dia dengan dia punya shock depan belakang baru aku buat setup. Sekarang aku tak sentuh dia apa-apa pun pasal barang-barang belum sampai lagi. Okay, itulah kawan-kawan aku nak cakap. Kalau siapa nak tahu lagi banyak, just komen lah. Kadang-kadang aku tadi banyak benda aku nak cakap. Bila dah berbual benda-benda lain, aku terlupa apa yang aku nak cakap. Kalau korang rasa nak tanya apa-apa, jangan malu-malu jangan segan-segan lah. Just komen aja, nanti insyaAllah aku reply lah. Okay, tengok bawah dia. Dia punya linkage dengan suspension dia, shock dia. Quality dia baik lagi baik daripada Yamaha Tenere yang base model, betul tak? Tu Yamaha Tenere base model dia punya shock pun bukannya bagus sangat. Nama je KYB, tapi KYB yang jenis yang murah punya. Alias yang world rate dengan world rally lah. Itu lain, itu dah revamp. Aku pun tak tahu apa lagi nak cakap. Semua dah ada. Pasal lain semua nanti aku test lah. Nanti aku test. Diorang cakap kalau full tank 30 liter, diorang pernah try sampai 500 km diorang jalan. Tak tahulah, tu diorang yang try, aku belum try lagi. Aku tak kisah pasal distance lah. Pasal ni motor masuk off-road berapa jauh kau pergi. Alas kau main enduro lah enduro ikut kawan masuk trail dari Endau Rumpin, keluar Pahang ke, keluar Kelantan ke, keluar Kuantan ke, mana-mana. Aku rasa nak kena isi lah minyak banyak-banyak. Tapi kalau dah isi minyak berat saya motor. Okay, kawan-kawan, kalau siapa-siapa nak tanya apa-apa nanti just tanya aku dekat komen aja lah. Bulan puasa ni aku nak berbual banyak pun termengar-mengar sangat. Cantik Sacok. Alhamdulillah lah. So don't worry about yang aku cakap tadi, about korang punya resale value ke whatsoever lah jangan bullshit lah. Sekarang apa motor kau pakai pun tak ada value lah. Terus terang saya cakap. Memang daripada dulu. Cuma aku punya Yamaha je. Motor yang ada value cuma Honda je. Terus terang cakap. Baik kereta, baik motor. Memang Honda. Pasal apa? Diorang ada resale value. Because diorang punya quality produk diorang lain. Tak sama. Itu sebab diorang jual ada value. Tapi aku punya Yamaha Tenere pun alhamdulillah. Dulu aku beli, bukan this model lah. Aku beli yang lama punya model, base model tu. Aku beli 21,000. Aku pakai nak masuk 2 tahun. Nak masuk lagi berapa bulan 2 tahun. Aku jual balik aku dapat 18,800. Kau tengok berapa jauh dia beza dia jatuh. Cuba kalau kau pakai Ducati. Hari ni kau bayang kau beli 100,000. Example motor yang high end tu. Aku pun tak tahu apa motor Ducati Multistrada apa tak tu. Mahal nak mampus. Kau beli lah, let's say kau beli 80,000 tu motor. Cash, besok kau jual balik. 30,000 dah jatuh bro. Terus terang saya cakap. Kalau kau tak percaya kau pergi tanya. Jadi kau nak cakap dengan orang pasal motor China tak bagus, tak ada value. Suzuki tak bagus, tak ada value. Yamaha tak bagus, tak ada value. Kepala otak kau lah. Apa value yang ada? Terus terang cakap motor Jepun tetap masih ada value. Tak kira apa brand pun kau pakai. Cuma diorang ada depreciation. Aku tak tahu macam mana nak pronounce tu benda. Makin bulan, every month nanti diorang akan jatuh diorang punya harga. Semua standard. Tak ada beza. Baik kereta, baik motor. Cuma kau nak beli kat kedai, tu terpaksa diorang markup lah. Kau nak kena understand lah kan. Diorang nak bayar gaji, nak bayar sewa. Diorang nak kena ada diorang punya modal balik lah. Diorang nak kena tarik. Okay kawan-kawan InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Aku nak try ni motor nanti lepas raya lah. Sekarang tak boleh. Aku nak ride time during hari raya. Anak-anak bising lah. Cakap apa je berapa hari raya pun nak pergi ride. Hari raya 1 hari je apa Melayu dia hari raya sampai 30 hari. Apa saja je. Dah boleh buat. Kita ramai keluarga kan. Melayu kan ramai keluarga. 1 hari jalan mana boleh cover kan. Nak terpaksa lah hormat Okay dah tak apalah. Nanti insyaAllah lepas raya ke apa nanti aku buat lagi video. Video baru aku naik ni motor lah. Aku hold tu dulu. Aku main ni dulu. Nanti aku buat video Okay, Assalamualaikum. Selamat berbuka. Kalau aku tak buat video lagi lepas hari raya, lepas hari raya baru aku buat. So aku nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin pada semua yang tengok-tengok aku punya video. Mana yang terasa tersinggung, yang tak suka aku berbual meluat ke menyampah, ada aku kisah. Aku tak kisah, aku cakap terus terang. Aku tak suka, aku cakap aku tak suka. Aku minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih semua pada siapa yang masih support aku, yang masih subscribe, masih like, masih share video aku. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah
mempermudahkan urusan kita semua. InsyaAllah jauhkanlah daripada penyakit yang kesusahan. Okay. Assalamualaikum.